Jangan bina semata-mata untuk mengayakan kroni. Saya terkejutlah, saya dah lalu di depan tu dan singgah kat sini sebab saya nampak My Kiosk Taman Belenggu Residen. Apa yang mengejutkan saya sebab kita boleh tengok kat belakang tu banyak beberapa kios yang langsung tidak digunakan dah lama kat sini. Pelik lagi, kenapa dia letak kat sini? Saya nak tanya, kenapakah tempat ini dipilih? Adakah dia tempat strategi untuk berniaga? Bila saya teliti kan, kenapa dia letak sini tak sesuai dah. Kedua, bila dia tak digunakan, tak ada siapa yang nak berniaga kat sini, tak laku, siapa nak datang kan? Lepas tu kita tengok pula, kios dah mula semakin rosak, dah berlumut. Dan kita lihat ini, ya, belah sini bukan saja ni, tengok dia dah mula merekah dah mula berkarat, ya. Kemudian kita lihat sebelah ni semak dan samun, dia punya kunci pun dah berkarat dah. Dan kita bimbang dekat atas tu, yang lumut-lumut atas ni, dia boleh bocor. Sebenarnya kan, saya tadi sempat singgah lah daripada